Alhamdulillah, siap ayam masak kurma. Menu simple, senang nak buat dan insyaAllah sedap. Jom kita start. Okay, mula kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Lepas tu dengan halia. Halia ni saya potong besar sebab ada budak dia tak makan sangat dah. Kita tumis-tumis sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan pula rempah kurma. Okey, itu je rempah kurma. Lepas tu kita bagi dia pecah minyak dan tambah air lah. Stage ni memang lama sikit. Lepas tu bila dah, ush, terpecik ya Allah. Okey, lepas tu dah sampai stage ni kita masukkan ayam. Lepas tu masukkan pula kentang, masukkan sekali sebab kita nak bagi dia senang masak and then bagi dia empuk cepat sikit. Season dengan garam saja, saya tak masukkan bahan perasa. Lepas tu yang special ni saya letak terung bulat. Okey, memang berlemak kuah tu. Ya Allah, sedap tu. Makan macam ni. Okey, anyway, lepas tu last stage adalah kita masukkan pula santan. Okey, santan ni dekat last ya, memang kuah dah pekat. Lepas tu dengan santan lagi, dengan terung bulat, ya Allah, berlemak rasa dia. Dia boleh cuba ya. Lepas tu kita hiaskan dengan cili besar merah dan juga cili besar hijau sebab colour dia pucat kan, jadi nak nampak warna macam beria sikit. Masukkanlah. Okey, dah siap. Okey, senang kan nak buat? Selamat cuba. Dah cuba nanti beritahu. Okey, bye.